Hello guys, welcome back to this channel. Sebelum tu korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, comment and share sebagai tanda sokong kalian semua, dan klik button bell untuk notifikasi video terbaru yang akan datang. So guys, let's jump to the video. So hari ni aku nak buat konten part 1 bersama dengan mak aku. Hari ni kita orang berdua akan pulang ke Sarawak. Tadi kita orang baru lepas sarapan pagi dengan Ci semua ni, dan sekarang Abu akan menganjung kami ke airport. Let's go. So korang jangan lupa untuk tekan butang subscribe ya gang. Layan-layan video ni sampai habis. Sarapan dulu sebelum mulai. Sarapan dulu geng. Ni Len. Tunjuk. Memo. So guys, makanan aku dah sampai dah. Aku hari ni makan mi goreng kicap. Itu bersama dengan sup tauco apa semua. Nampak ni? Nampak. Kan? Sekarang ni kita orang nak menuju ke airport Senai. Ini laluan belakang jalan baru. 5 minit, 10 minit sampai lah. Dalam 10 minit kita orang sampai lah ke airport Sipong. Dari rumah ke airport 10 minit sampai. Dekatnya. Ni rumah baru ni. Rumah Tak ada butut. Nah, dia empat bergabung. So, jom, let's go. Geng, kita sudah sampai ke airport Senai. Kat sini pun ada hotel juga. Dekat ini. Dekat bersebelahan dengan ni airport Senai. Sampai pagi. Pagi pun. Ya sibuk dia juga kata nama ni. Okay geng, kita sudah pun sampai dekat airport Senai geng. Jom kita masuk sebab nak check in bag. Sampai, jom gerak masuk dalam. Barang-barang yang kita orang akan bawa dengan barang yang Eri bawa ke sana. Mak, bela apa-apa lagi mak? Geng, kita hari ni nak yang paling penting sebab kita nak ambil boarding pass dengan baggage. Kita punya luggage tag ni kat depan sana. Layan sampai habis Bye.
Okay, jumpa kawan ni, kawan bel sekolah tu. Okay, dia melepas balik Sibu, Sarawak guys. Dari Johor ke Sibu. Guys, aku baru je lepas check in bag. Tadi aku terjumpa dengan member aku, member lama aku dulu. Kita orang satu sekolah menengah, satu sekolah rendah dulu. So sekarang ni aku dah pun siap masuk dekat bahagian check immigration tu apa semua. Checking apa semua bag, kita punya wallet apa semua. Dan sekarang ni kita nak terus cari tempat gate yang ke berapa. Mak, kita gate yang ke berapa mak? Sibu, gate kelima tu check in open. Gate yang kelima. Jom gerak. So sekarang ni kita berada dekat gate pintu yang kedua. Oh, gate kelima. Geng, aku dah pun sampai dekat tempat kita orang punya gate yang ke-5. So sekarang ni jam menunjukkan pada hampir pukul 8 pagi. Dan aku bersama dengan mak aku. Ni mak. Hai, Pulai ke Sibu. Tengok barang. Aku penat. Tiket. Mana tu? Mata ke satu, nak mana? Bukannya disebut yang warna purple tu. Mungkin nak pilih Pulai semua. Geng, gate yang kelima. So sekarang ni aku nak pergi beli something untuk makan. Sama ada botol air ataupun mineral water ataupun roti wafer. Mak aku suruh pesan beli wafer. Jom kita layan geng video ni. So kita sekarang nak cari apa? Aku dah pun beli makanan tadi. Vanilla dengan ice mountain. Wafer vanilla mak aku minta tadi. Beli makan dulu, sarapan dulu. Tadi dah sarapan pagi, makan Maggi, makan mie goreng, mie kicap. So sekarang ni kita orang nak makan untuk wafer. Duduk makan dekat atas flight nanti. Gas. Sekarang kita dah bergerak geng.
discourage unauthorized changing of seats due to the aircraft's weight and balance restrictions. Secure your large carry-on baggage in the overhead compartments and small items under the seat in front of you. Thank you. Sepuluh 40 ni kita orang akan gerak kan.
kita dah pun sampai dekat Airport Cebu.